kalau kita daripada Teluk Nipah dah sampai Pekan Pangkor nak ke Teluk Gedung, kita masuk ikut jalan sini. Okey, nampak signboard Teluk Gedung 3 km. Untuk ke dekat sana ada attraction apa ke dia, Kota Belanda, lagi Masjid Terapung. Lalu ikut sini Kampung Masjid, Teluk Kecil, Teluk Gedung, Teluk Baru. Okay, ini jalan ni. Sebelah kanan ni pun ada satu masjid. Sini ada pasar, pasar pagi, pasar basah. View superb. Yeah, I'm feeling tipsy. I'm on the move. We're getting frisky. We're in the groove. People are smiling, and the music is on fire. Amboi, cepat sikit. Something inside me is saying that I'm on the move, baby. Hey, I'm moving on up to a higher destination. I'm moving on up. I'm feeling cheeky. I'm on high. Okay, dah sampai kawasan Teluk Gedung. I'm feeling forward, yeah. I'm in the sky. All I see is happy people coming up to the dance floor. The beat is lifting me up, and it's lifting me higher, higher, higher. It makes me say that I feel alright, I feel good. Kota Belanda sebelah kanan. Ni satu lagi attraction, Batu Bersurat. Batu bersurat Belanda ini merupakan tulisan peringatan yang dipahat pada sebuah batu besar sewaktu Kompeni Belanda menguasai perairan Perak pada kurun ke-17 dan 18. Tulisan peringatan tersebut dipahat oleh askar-askar dari Kompeni Belanda sewaktu mereka tinggal di gedung atau kota Belanda yang terletak tidak jauh dari lokasi kedudukan batu tersebut. Pahatan berbentuk singa iaitu lambang yang digunakan oleh Syarikat Hindia Timur Belanda sebagai simbol utama mereka, dan lain-lain pahatan iaitu huruf-huruf yang dipercayai singkatan dari nama mereka yang memahat batu itu. Tarikh pemahatan batu ini dipercayai pada tahun 1743 iaitu sebagaimana yang tercatat di batu tersebut. Sambung perjalanan nak ke Masjid Terapung.
Masjid Seribu Selawat atau Masjid Terapung Pulau Pangku ini mula dibina pada 7 Mac 2014 dan siap dibina sepenuhnya dalam bulan Oktober 2016. Pembinaan masjid unik ini diilhamkan oleh Menteri Besar Negeri Perak yang ke-11 iaitu Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang merupakan anak jati kelahiran Pulau Pangku. Masjid yang mampu memuatkan seramai 1,500 orang dalam satu masa ini dirasmikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Sultan Perak ke-35 pada 8 Jun 2017. Nama Masjid Al-Bad Seribu Selawat diberi adalah kerana dinding-dinding masjid ini dipenuhi dengan ukiran-ukiran 1000 selawat. Selain itu, ia turut mengetengahkan identiti negeri Perak pada setiap geometri hiasan dalaman pada dindingnya. Ukiran bunga-bungaan yang menyerikan setiap ruang di masjid ini diilhamkan daripada bunga tekad atau lebih dikenali sebagai bunga perak yang juga bunga warisan dan simbol bagi negeri ini. Pembinaan Masjid Al-Bad Seribu Selawat di Pulau Pangku bukan sahaja sebagai tempat ibadat, tetapi ia adalah satu monumen yang ditekankan dalam seni pembinaan masjid dan secara tidak langsung ia menyumbangkan kepada produk pelancongan di Pulau Pangku. Masjid Al-Qaryah atau lebih dikenali sebagai Masjid Seribu Doa terletaknya di Sungai Pinang Kecil, Pulau Pangku. Kedudukan masjid ini yang dikelilingi komuniti masyarakat Cina membuatkan idea reka bentuk dan hiasan dalaman masjid ini menggabungkan motif oriental dan unsur ketimuran dari negara Cina. Pada tahun 1926 telah dibina masjid lama dengan struktur kayu di tapak ini oleh masyarakat setempat ketika itu yang terdiri daripada orang Melayu, Cina Muslim dan India Muslim. Masjid ini dibina semula pada tahun 1946 dengan dinding bata oleh kerana kawasan ini kini dihuni oleh masyarakat berbangsa Cina. Konsep reka bentuk dan hiasan dalamannya menjadi lebih tertumpu kepada motif oriental. Keseluruhan kaligrafi di masjid ini berkisarkan tentang himpunan doa yang diperoleh daripada ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW dan juga doa yang dikumpulkan daripada ulama muktabar. Selepas kita buat aktiviti atau action tadi, Masjid Seribu Selawat, Masjid Seribu Doa, Batu Bersurat. So sekarang saya dah hantar puan isteri balik bilik. Sekarang kita layan aktiviti solo. Saya cadang pergi ke Teluk Segadas, yang mana kebanyakan orang di sini cakap sana punya view sangat berbaloi. Jadi kita nak cubalah tengok. Tapi dia kata kena hiking sikit lah. Dia entry point hiking dia dekat berdekatan dengan Masjid Seribu Selawat tu, Masjid Terapung. Cuba cari dekat mana dan kita hiking sikit. Sekarang dah masuk ke Teluk Gedong, nak cari hiking entrance point nak ke Teluk Segadas. Dia punya
Masjid terapung. Mana dia? Depan lagi tu. Depan lagi tu. Ini kota Belanda. Alah, hai, manalah entrance dia. Oh, okey. Macam sini, macam dia, macam tidak. Tengok signboard. Google je lah. Nanti boleh Google. Teluk Skadar sign 3 direction start. Hai, dah sampai. Loh, sini ke? Try tanya orang. Assalamualaikum. Bang, tumpang tanya, entrance untuk hiking, entrance point untuk hiking pergi Teluk Segadas dekat mana? Segadas jalan ke sini. Sini je lah. Jalan sini, abang jalan ke Oh. sini. Abang akan, bila jalan masuk tu, abang akan jumpa satu bukit, naik turun terus. Dia akan bawa ke... Dia terus je ikut laluan lah. Ada laluan dia. Baru saat ni apa, anak saya dah pergi. Oh, motor tinggal sini je lah. Tu abang tinggal sini. Boleh. Okey, baik. Terima kasih ya. Baik. Selamat Hari Raya. Baik. Okey, betul sini. Motor masuk scrap. Bang, mana jalannya? Sini. Sampai mana? Bawa motor kan? Ui. Okey. Boleh masuk lagi ni. Okey. Parking kat sini. Okey. Parking dulu.
Okey, sekarang 1.36. Kita tengok berapa minit hiking dia nak sampai ke Teluk Sekadas. Okey, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, tinggi bukit dia. Nak hiking ni tak boleh laju. Slow-slow. Alamak. Botol air tinggal kat bilik. Oi, kering kopi ni. Tak apa. Relax. Kasih jadi. Penat dah. Getar kaki. Baru 2 minit. Hidup tak pernah exercise. Ni lah rupanya. Wah, curam. Tangga semula jadi. Akar pokok. Hati-hati kat sini. Jalan dia. Ui, bahaya. Duri.
Macam paya. Tanah lembik. Seeloknya kalau nak hiking ni kena pakai kasut yang bersesuaian lah. Macam saya pakai slipper je. Hai. Sebab ada part-part turun bukit tadi, jalan dia licin. Tengok bunyi nature. Nature always win. Dia dah siapkan tali ke kat sini, supaya kita tak tersasar daripada trek. Okey, dah hampir, dah nampak. Lebih kurang sekarang 1.45. Kita masuk tadi 1.39 kot. Dah nampak. Dia tidak, trek ni tak terlalu mencabar. Okey lah, tak susah sangat. Pada orang yang tak pernah hiking pun rasa boleh. Sikit je naik bukit, turun bukit. Fresh. Udara yang fresh. Nampak orang mandi kat situ. Alhamdulillah dah sampai. Dia punya view. Aduh, cantiknya. Subhanallah. Okey, alhamdulillah dah sampai. So kita layan lah view dia sikit. Okey. Pantai ni pasir dia cantik, halus. Pasir halus. Okey, Koma. Udah rehat dah lebih kurang dalam setengah jam. Layan view.
Badan dah letih. Nak balik rehat. Oh, 2 lebih dah. Makan tengah hari pun belum lagi. Makan pagi je tadi. Tak larat dah kau apa. Cari makan dulu. Ingat nak tapau je lah. Makan dalam bilik. Lepas tu rehat. Okey, jumpa lagi. Tengok petang ada apa aktiviti lagi. Relax kat tepi pantai lah. Pasir Bogak ke, Teluk Nipah, Coral Bay, Teluk Dalam. Jalan-jalan. Okey, jumpa lagi. Okey, selamat petang. Jam pun dah pukul, tak pakai jam, pukul 4 lebih dah ni. Pukul 5. Tadi dah rehat, mandi. Petang ni nak ronda area Teluk Dalam. Pusing-pusing je lah. Tak ada buat aktiviti apa dah. Dah penat koma. Okay, enjoy view Teluk Dalam. Kalau dari Teluk Nipah nak ke Teluk Dalam, dia terus lagi dia ke atas. Ke atas dia ke Teluk Dalam. Kalau menurun ke sana, sebelah belakang, sebelah depan sana lah, ke Pasir Bogak dan Pegang Pangkor. Cuaca petang pun cantik, sejuk. Alhamdulillah tak ada hujan hari ni. Oh, airport. Airport Pangkor dekat Teluk Dalam. Ada satu jetty rasanya dekat sini. Tu dia jetty. Jetty Teluk Dalam. Bengkel motor. Tak tahu kampung apa. Kampung. Oh, cantiklah pantai ni. Dia tengok relax anjing ni. Anjing pun layan view. Dia pasir dia pendek.
roti telur dalam. Cari coklat lah. Coklat. Hasil laut pun banyak. Udang kering, sotong kering, ikan bilis. Sudah cantik. Okey, banyak juga pilihan. Cuma harga tak dapat beza sebab jarang beli coklat. Okey, dah settle membeli. Hari pun nak malam. Cari makan untuk malam pula. Okey, settle hari kedua. Oops. Ingat dah habis dah aktiviti hari ni. Belum lagi, ada lagi satu kita nak buat. Misi mencari makan malam. Tapi kita cari dekat area-area belah depan ni lah. Terlalu lepas. Malas nak keluar lagi dah jauh-jauh. Tengok je lah apa yang ada. Beli sikit je. Okey. Chicken wing. Banyak kereta. Mantap. Air. Cakap. Batuk pula. Macam-macam. Ya, itu nasi ayam berempah. RM10. Nasi ayam berempah. Sambal padu RM10. Char kway teow RM8. Harga pulau. Ini biasa. Oh, ada burger. Makan burger baru kita gembira je lah. Bergembira. Halal, bersih, bermutu. Videonya tak siap lagi bang? Yang lagi video dua. Ni lagi ada kita double. Video cheese patu bawang. Kali ya? Cheese special double cheese.
Banyak order bang? Banyak lah. Ya. Okey, tak apa. Banyak order. Tak apa, cari lagi. Yalah, tempat crowded kan. Baby crab. Sini pun ada. Roti burger ada. Tapi tak nampak orang buat burger. Oh, belah sini masakan panas. Ikan bakar. Sini sebelah masakan panas lah, ikan bakar. Okay. Nampak pusing balik sebelah sana. Tempat tumpuan. Nasi bogak pun ramai juga hari ni. Senang cerita, Pangkor memang ramai ni. Ui, asap dia jahat. Tak boleh tahan tengok. Batuk lagi. Aduh, apa nak makan ni? Char kway teow lah. Berapa kali pusing lah. Ayam goreng. Habis. Nak char kway teow satu eh? Satu. Makan bungkus. Bungkus. Okey. Setelah sekian penat menjala, akhirnya dapat sedikit tangkapan makanan untuk malam ni. Okey. Baru settle aktiviti hari kedua. Okey. Ini malam terakhir kami lah dekat Pangkor. Besok dah nak balik. Tak puas pula lah lepak Pangkor ni. Banyak lagi aktiviti yang tak dapat buat. Tak cukup masa. Badan penat. Nak cover semua tak dapat. Maybe next time lah kita datang balik. Repeat lagi ataupun pindah je di sini tak. Dah jemur pindah balik Ipoh. Okey. Jumpa besok.
hari ketiga, pagi yang ketiga sebelum kita balik. Jam pukul 7 last nak rawat Bangkok, cari breakfast. Itu je lah, tak ada apa-apa lah. View pagi di hari ketiga Bangkok. Sayang, semalam satu malam hujan lebat sampai pagi. Hari ni jalan masak. Air laut pun naik tinggi. Monyet pun banyak keluar cari makan. Hari nak cari roti canai. Nak beli Panadol Extend. Sakit badan tu. Oh. Okey. Jumpa lagi nanti. Tengok jalan nak ke dari Teluk Nipah ke Pasir Bogak. Semalam hujan lebat. Pokok jatuh, tumbang pokok, patah balik. Depan tadi ada pokok tumbang. Itu jalan ke depan nak ke Pekan Pangkor. Kalau jalan belakang, kata orang tadi tanah runtuh. Tanah runtuh. So sekarang dia orang tengah clear kan lah. Tapi dekat Pekan Pangkor banjir. Air tinggi mana tak pasti, tapi dia kata tak pernah jadi. Ini first time jadi. Sebab semalam hujan lebat betul, campur dengan petih gurun. Tadi kita patah balik ke Teluk Nipah. Cari je lah apa breakfast yang ada kat sana. Lepuh roti canai je kau mah. Dah sampai dekat JT Bangkok. Dah nak balik lah. Tapi ferry pukul 2, sekarang 11.47 dekat pukul 12. So tak ada apa lagi aktiviti, tunggu ferry. Okey, jumpa nanti. Terima kasih sudi menonton video ini dari awal hingga akhir, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Okey, Assalamualaikum.